Apa pendapat Ustaz apabila ada orang yang mendakwa bahawa dia bermimpi tentang Nabi Muhammad SAW? Tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ada karang satu buku tentang Al-Manamat, Ahkamul Manamat, hukum hakam yang berkaitan dengan mimpi-mimpi. Jadi dalam tu dia menggariskan prinsip-prinsip orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Antara yang disebut oleh Syekh masyhur Hasan Salman rahimahullah, hafizahullah, iaitu pertama sekali apabila orang pertama sekali syaitan, iblis sama sekali tidak dapat menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan sahaja menyerupai muka, bahkan tidak mampu menyerupai akhlak Nabi. Akhlak tak mampu menyerupai Nabi, dan juga muka lebih-lebih lagi lah, tak akan mampu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, dia membawa satu asar daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki datang bertemu dengan Ibn Abbas, bagi tahu dekat Ibn Abbas, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpiku. Maka Ibn Abbas bertanyakan kepada lelaki ini tentang ciri-ciri Nabi SAW. Dia kata, lelaki ini pun menceritakan beberapa ciri-ciri Nabi. Maka kata Ibn Abbas, itu bukan Nabi SAW. Jadi ini yang kita katakan bahawasanya yang diertikan dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah ciri-ciri, sama ada bentuk rupa paras Nabi dan begitu juga akhlak perbuatan Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau hanya datang dengan bagi tahu aku ini Nabi, bukan tentu Nabi. Mengaku Nabi boleh, menyerupai Nabi tak boleh. Kita kena bezakan dua benda ni. Sebab kadang-kadang dia mudah aja. Datang dalam mimpi aku jelmaan seorang, depa semua baju putih, janggut putih, semua putih. Biasa. Sedangkan Nabi SAW helaian janggut Nabi beberapa helai sehingga akan diriwayat oleh sahabat dalam Syama'il Muhammadiyah. Kitab Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bilangan helaian janggut Nabi yang putih itu tak lebih daripada 20 ataupun 7. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mai cerita ni janggut putih, itu bukan Nabi dah. Jangan cerita apa dah, itu bukan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi, kita kena tahu ciri-ciri Nabi itu macam mana. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana bentuk tubuh badan Nabi, bagaimana cara Nabi SAW berjalan, bagaimana rambut Nabi. Nabi belah tengah rambut dia. Kerana apabila Nabi SAW sampai di Madinah, golongan-golongan Yahudi mereka sikat rambut ke atas. Maka Nabi SAW belah rambut tengah. Jadi tadi siapa ada belah rambut tengah tadi? Tak ada masalah. Itu ciri-ciri rambut Nabi, janggut Nabi, misai Nabi SAW, bentuk tubuh badan. Belakang Nabi ada khatam seperti seketul daging. Yang diriwayatkan ada kata seperti telur burung merpati. Besar ada di belakang Nabi SAW. Ada bintik-bintik, berwarna seolah-olah seperti ketulan darah, seolah-olah. Macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Warna kulit Nabi SAW tak putih sangat, tak hitam sangat, sedang. Nabi SAW kemerah-merahan warna kulit Nabi. Benda-benda ni semua kita kena tahu. Jadi bila mimpi baru bersesuaian. Nampak hitam melegam tu, weh, ini bukan Nabi ni, walaupun mengaku Nabi. Benda-benda ni semua kita kena rinci. Begitu juga tentang etika berpakaian. Nabi SAW berpakaian, dia tak labuh daripada buku lali. Kalau kita jumpa, dia kata aku Nabi, pakai baju sampai melekat ke tanah. Oh, ini bukan Nabi walaupun dia mengaku Nabi. Satu lagi, ada orang pernah beritahu saya, Ustaz, ada si fulan dia mengajak, dia beritahu kita, dia kata mimpi Nabi ajak pakai serban lagu mana. Dia kata ini cara yang Nabi ajak pakai serban, cara ni, kemudian kena letak ada kain sini, kena bawa kain macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pensyariatan telah tamat. Tak ada lagi pensyariatan baru. Kalau main nak duk dakwa, saya mimpi jumpa Nabi, Nabi bawa zikir ni, suruh saya beramal. Kawan ni pula mengaku saya mimpi zikir ni. Si fulan pula saya mimpi pakaian ni. Si fulan pula kata, dak, Nabi suruh pakai selok jin.
Jenuh. Jadi kalau main dakwaan-dakwaan sedemikian rupa dengan berhujahkan mimpi, mana boleh? Mimpi bukan sumber hukum. Mimpi bukan sumber syariat. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan sekalian. Soal menafsirkan mimpi, ilmu menafsirkan mimpi wujud. Di antara yang terkenal, Ibn Sirin, cuma penisbahan kitab tafsiran mimpi kepada dia diperselisihi. Ada kata benar, ada kata tidak benar. Wallahu a'lam. Ta'bir mimpi ini seperti yang telah jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah ini, mukjizat ini kepada Yusuf alaihi salam. Dan ta'bir mimpi ini sebenarnya mungkin kita boleh quote bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilham. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman apabila Al-Quran, ilmu-ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan tinggal bagi orang-orang yang beriman itu adalah ilham dan juga ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Mungkin kita boleh katakan perkara-perkara seperti ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pun bagi orang-orang yang nak tafsir mimpi, tengok orang tu pula lagu mana. Kalau dia pun serba mangkuk ayun, payah. Faham maksud mangkuk ayun saya? Dia ni jauh praktiknya dengan agama. Bukan orang yang beramal dengan agama. Bukan orang yang dekat dengan as-sunnah. Mana mungkin dia menjelaskan sesuatu yang jauh daripada dia? Mustahil. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan.